So bila kita ada masalah, tulis you punya masalah, and then at the same time you tulis apa rezeki dan nikmat you dalam hidup ni. So what kind of blessing you have in your life, and then tengok. Okay, so instead of macam focusing on the problem, you can never solve the problem kalau you focus dekat problem saja. 3, 2, 1. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke episod kali ni, episod Otak Jam, podcast yang pertama yang membincangkan masalah-masalah student pelajar zaman sekarang. Kazim? Ya, betul. So sekarang ni, hari ni, kita berada di tempat yang istimewa. Sangat-sangat special. So satu-satunya kali first time kita buat di luar daripada Markas Pelangi. Markas Pelangi ya. Markas Pelangi. Sekarang ni kita ke markas orang lain pula. Ya. Dan tetamu kita hari ni seorang yang sangat-sangat I think talented, istimewa, Special. In trend. trending kan? Ya. Trending. So seorang yang kita boleh dikenali sebagai gadis misteri. Jadi mesti sampai sekarang tak ada siapa pun tahu muka dia. Okay? Kat internet memang tak tahu. Tak ada orang tahu. Beliau seorang pelukis, illustrator, doodle. Iaitu Ann Jaafar. Ann Jaafar. Selamat datang ke podcast. Welcome, patut kita yang di Selamat datang everybody. Hai tim Pelangi. Selamat datang ke my humble studio. Kita berada di studio Ann Jaafar. Oh, excited sebenarnya kita mesti datang. Excited. Kenapa belakang ni ada apa ni? Macam-macam ada. Kan? Rasa inspired dan kreatif gila hari yang sini kan. Macam biasa bila ada otak jam ni kita ada soalan, kita ada cerita. Okay, macam ni Ni ada cerita daripada student kita. Dia bertanyakan kepada kita dia ada masalah dengan pelajaran dia. Kalau boleh saya bacakanlah cerita dia. Alright. Hai Otak Jam. Saya nak minta pendapat. Saya seorang pelajar yang suka belajar guna mind maps dan doodle. Tapi saya rasa macam cara belajar saya ni tak sama dengan kawan-kawan lain. Saya tak boleh buat nota yang panjang-panjang. Jadi saya lebih suka lukis peta minda dan nota ringkas menggunakan gambar atau simbol. Saya baru perasan setiap kali saya tunjuk nota saya, kawan-kawan lain akan pandang pelik dan macam tak faham. Mereka semua belajar dengan cara biasa, baca dan salin nota yang panjang. Saya cuba ikut cara mereka, tapi saya rasa lebih susah dan makin keliru. Kadang-kadang saya rasa rendah diri sebab saya tahu cara saya berbeza. Saya tak nak kawan-kawan saya anggap saya pelik atau tak bijak. Tapi bila saya gunakan teknik doodle dan mind map, saya rasa saya lebih mudah faham dan ingat apa yang saya belajar. Bagus. Adakah cara saya ini betul? Atau saya perlu ikut cara orang lain supaya nampak normal di mata orang? Otak Jam, boleh tak beri cadangan atau pendapat tentang masalah ini? Yang benar, pelajar yang berbeza. I think kan macam setiap orang we are different kan. We come in different size, different shape, different hair color semua. So I rasa setiap orang tu memang ada keunikan masing-masing. Then when it comes to study, apa goals you? You nak faham benda tu kan. So you nak faham the subject. So goals you is to understand the subject. Then you follow you punya your own style to reach that goals, not to impress other people. So what if you following macam orang lain punya cara tapi you tak reach that goals? Okay, so what's the purpose pun? You tak capai punya goals tu. So at the end of the day, you ask yourself, apa you nak? You nak reach your goal. You nak faham subjek tu. So macam sometimes I guna cara melukis contoh cara, sebab I rasa setiap orang cara belajar berbeza. Ada orang dia macam tengok teks dia boleh ingat. Ada orang dia macam kena ada visual. So if you rasa by doodling or drawing daripada macam apa you punya pembacaan, you lukis-lukis, you rasa benda tu boleh store dalam you punya brain, then go ahead. Sebab at the end of the day, what is your goals? You nak faham cerita tu. So macam I memang guna doodling lah untuk I punya macam sajak-sajak yang memerlukan yang bercerita ataupun yang berangkai. Lagi mudah faham lah kan? Lagi mudah faham. Setengah orang dia nota terlalu panjang. Ada sajak macam bunga hafal macam sejarah. And then benda yang hafal lah macam geografi apa semua tu kan perlu hafalan. Jadi kadang students ni macam saya sendiri pun kadang saya guna mind map tapi tak lepas sangat lah.
So memang patutnya lah kalau student ni dia ada cara dia sendiri, betul tak? Nak belajar dan tak perlu nak malu kan. Cara dia buat mind map. Macam kau apa dulu? Melukis kan? Melukis lah aku banyak melukis lah. Macam tu lah mind map. Macam anything yang visual yang yelah kita faham kot cara kita sendiri ni. Cara And I think ada orang dia suka highlight. Dia suka highlight so tinggal tu tidur kataan. So ada orang suka highlight, ada orang suka buat notepad tepi-tepi tu. Ada orang suka lukis. So use your own style. So yang penting you nak reach that goals to understand the subject. I start melukis doodles since I student. Bermula dengan ni lah macam waktu belajar tu I rasa I suka scribble, conteng. So bila dah masuk ke university I mengambil jurusan actuarial science, which is I have to deal with numbers. So daripada situ bila a way lah untuk macam I really stress or macam escape sekejap, I suka melukis. So bila I lukis and then I tak tahu benda tu actually called doodle sebab I thought it was like macam contengan, scribble. And then dia dah jadi macam salah satu cara lah untuk I macam really stress. Selain membantu untuk memudahkan pemahaman belajar, dia jadi macam I punya a way to I express I punya feeling. So I suka conteng-conteng. So bagi I doodle is like macam contengan yang mudah, yang macam freely you can do whatever you want. Tak ada any macam rules or any format. Yes, exactly. Just do what you rasa. Bebas anything yang came through your mind, you just rasa nak lulus. Okay, tu kita boleh kata you punya tips lah untuk macam kalau maybe student kat luar sana yang nak terapkan idea atau cara doodling ni sebagai salah satu benda untuk guna doodle dalam nota ke apa. Tapi macam kalau orang maybe student kat luar sana tengok, saya tak pandai lukis lah. Apa macam ni dia macam dia nak start melukis. Macam dia nak start melukis. Even if you lukis orang lidi ke bulat-bulat tu pun it's considered doodle. You just it depends on your punya understanding lukisan tu. It doesn't have to be perfect figure orang pun. You rasa macam story kisah sejarah ini pasal orang-orang tertentu. So just lukis ikut you punya pemahaman. Sebab at the end of the day notes tu untuk you. So you nak faham cerita tu. As long as you faham then macam follow you punya scribble tu, follow you punya style lah. And then benda bila you belajar secara doodling atau lukisan ni, sebab kadang-kadang kita je yang faham. Sebab itu cara kita, sebab like I said, doodling ni is something yang you buat bila mind you occupied, yang you expresskan ni. So kadang bila tu orang lain takkan faham apa yang benda yang kita tulis tu kan. Kita je yang faham. Nota tu nota kita lah kan. Itu sometimes bila student discussion nota tau, kadang dia tak faham nota kawan dia. So there's one thing lah. Tapi kalau macam bila buat my maths ni, ia lebih mudah orang nak faham lah. Misalnya daripada nota-nota macam kecil macam ada setengah orang dia buat suka buat nota macam kau. Dia tulis ni. Dia pampan. Aku buat macam tu. Tapi lepas tu lipat-lipat letak dalam poket. Dia lepas tu bila share dengan kawan dia tak faham. Sebab nota tu nota kikir sahaja. Kan? Nanti kalau buat doodle daripada sekolah sampai ke uni dan belajar tu, macam apa inspiration yang you ambil bila you create the artwork doodle tu? Okay, so I rasa sepanjang lukis lah daripada dulu sampai sekarang, I rasa every year ada benda yang kita macam improve, we get something new yang kita explore. Tak adalah macam maintain benda yang sama saja. Based on macam pengalaman lah, cerita tentang macam mana I lukis doodle ni. Dulu start dengan conteng-conteng biasa dekat buku, and then start dengan doodle random things around me. So dulu I suka lukis monster sebab dulu suka tengok cerita Monster Inc dekat Disney Channel. I suka lukis monster ni sebab dia macam shape. Just play around with dia punya face expression. So I buat different type of face, buat doodle semua. And then the one day I start play around dengan food. I bermain dengan makanan. I lukis. Kisah dia cuti semester. I nampak tembikai dekat dapur. So, I ambil tembikai tu, I ambil dia punya seat tu, I lukis lah batang umbrella punya. Menggunakan seat daripada tembikai tu. Betul. So, I jadikan macam tembikai yang curve tu, jadi payung. So, seat dia tu macam hujan. Dari situ, I rasa macam, seronoknya using macam my imagination to create something. Macam sekarang ni, I know that you punya design sekarang bukan biasa-biasa lah kan. Most of the brand nak collab dengan nak cari nak
ni latest one dengan property kan. Ada property nak buat juga. Macam pelik. Macam mana property boleh collab dengan Anne. So macam mana Anne dapat inspirasi untuk buatkan semua artwork yang kita nampak dekat social media, dekat Facebook, Instagram, dekat X, Twitter kan sekarang. Macam mana you dapat inspirasi untuk buat semua tu? Okay, I think whatever yang I buat is based on apa yang I rasa. Apa yang I going through. So macam Research semua dulu lah. okay, macam sekarang kan I banyak bermain dengan puns. So I lukis lah, macam penat lah buat jokes tu semua tu kan. Okay, tu based on apa yang macam sebenarnya I cuba nak expresskan I punya perasaan or whatever yang I go through. Okay, so macam I tengah pulun kerja, hustle. So I lukis lah I tengah buat kerja tapi macam tengah tired. So hustle demi hasil because I want to earn something. You ekspresifkan apa yang sedang berlaku tu lah. So bila I share dekat social media, orang macam boleh relate. Boleh. So I rasa benda tu datang bila you dah start buat benda-benda yang macam tu, the idea will come naturally to you. Terasa lah. Ini semua. Betul. So macam Memang semua ni. ini I think since 2011, 2012 I start play around dengan food. Mana-mana food yang things around me lah yang I nampak, I akan mix, I can add on doodle to create something. Tapi I think but I've been following Anne punya work for quite some time. So I think yang breakthrough you to the public is waktu PKP lah. Waktu you doodle on dekat emas tu ke atau before that? I think ingat tak yang MH370? I ada buat aeroplane tu, ada punya apa, I lukis dekat kertas, I buat pray for MH370 and then that artwork went viral. So I rasa since that lah kot. Tu masa breakthrough lah lepas you explore macam bila orang kenal Anne Jaafar with your drawing and puns lah. So dia macam like transition from food doodle and then now I'm doing like more to punchline doodle. So it's something yang like relatable dengan daily punya feelings or things happen in my life. Kita first jumpa depan masa dekat SIBF Selangor International Book Fair last year 2024. Okay, betul. 2024. Jadi macam masa sampai tu kita tengok dia punya artwork kan macam depan. Ini very different tau from apa yang kita pernah nampak sebab kita kerja dengan publication dengan pelangi. So our design apa semua macam is different from apa yang Anne buat lah sampai sekarang. Macam you punya punch, you punya fun, cara ekspresif tu is quite different lah sebenarnya kan. Jadi macam kita at that time kita rasa wow, it's just even though benda tu simple je. Simple je tapi kita rasa macam wah, kita sedang memuji. Thank you. Baju dah belanja? Dengar. Okay, so baju hari ni ini adalah baju daripada Anne Jaafar. Banyak sih lah baju ni. Banyak lagi merch yang menarik. Ni bahagian belakang lah. Tengok belakang ni. Fusin. Sempat promote sempat. Okay. So sempat kita sendiri Okay, nampak. So dah. Anne, you nak tanya macam mana you boleh sentiasa ada motivasi untuk continue you punya kerja lah. Bukan sekadar doodling lah. Mungkin cari bermotivasi ni boleh digunakan oleh para students kat luar sana. Bila macam melukis tu dah jadi I punya career kan. So I melukis a lot lah setiap hari kan. Every day melukis. So bila rasa sangat penat tu I take a break. I stop, I take a break. I go outside. I keluar. I ambil angin. Tengok tumbuh-tumbuhan hijau. Or teman my son pergi cycling ke. Kira macam take a break from the routine lah. Betul. Then continue balik ke macam mana? So bila you dah rasa macam relax ni and then you continue balik buat kerja tu. Sebab I rasa macam bila you punya ni terlalu banyak fokus pada satu benda tu lama-lama you akan macam drain, penat. So take a break. Kalau you study, you belajar bila you tengah buat nota ke apa dalam 15 ke 20 minit lepas you study tu, take a break dalam 5-10 minutes lah. Refreshkan diri, makan macam snack lah. Snack, not junk food tapi macam buah-buah macam kacang, buah-buahan, drink some water, hydrated. Keluar tempat tu aircon, keluar sekejap ambil angin, ambil matahari, buka tingkap, bagi baru masa. Kita bukan robot.
Kita tak boleh buat something straight 24 hours. Betul. Cara tu betul lah sebenarnya. For the student memang dia patut take a break sekejap. So I rasa setiap orang ada struggle yang dia orang going through, even for us adults kan. And then I rasa whatever ujian dan datang, you buat apa? Macam kalau account imbangan duga kan. Okay, and you Sekolah dulu account betul. Alah ajak I know because hanya budak account sahaja yang tahu imbangan duga, balance kiri kanan macam tu lah. Okay. Sorry. So I even macam daripada dulu sampai sekarang I ditrain oleh my father and my sister jugalah. Macam whenever you ada masalah, cuba tulis you punya you punya problem, and then minus you punya you punya nikmat or rezeki dalam hidup ni minus you punya problem. So tolak formula baru Hidup. Okay, sebab macam I rasa bukan student je, kita pun ada we have our own problem and struggle. Tapi cuba tulis sebab kalau benda tu store kat dalam kepala, dia just macam bermain di kepala you. So samalah macam kita belajar pun, even bila kita menulis tu baru kita macam lagi nampak clear. So bila kita ada masalah, tulis you punya masalah, and then at the same time you tulis apa rezeki dan nikmat you dalam hidup ni. So what kind of blessing you have in your life, and then tengok. Okay, so instead of macam focusing on the problem, you can never solve the problem kalau you focus dekat problem saja. So always write down the solution to your problem. Samalah macam mathematics, science. We have the problems, we also have the solution. So always macam try lah to find the solution. Maybe if we cannot solve it now, sooner or later kita boleh still solve the problems kan. Setelah macam ada problem math, science apa, boleh beli buku pelangi. Betul. Iklan. Pandai. Tu je solution dia. Wah, Jauh topik kita. jauh agak. Jauh tinggi sikit. Betul. Tadi ada formula dalam nak menangani hidup ni, masalah hidup ni. Ya, tanya kan, tak lemas ke pakai topi yang lama? Kita ada aircon kat dalam. No, I mean like, kalau kita ikutkan personality ni, dia dekat social media, X ke, dekat Facebook, Twitter, Instagram ke, dia memang akan pakai dia punya paper bag ni. Betul. Sebab? Okay, sebab I lebih selesa untuk orang tak mengenali I lah. Dia macam asalnya, I rasa macam, I prefer lah orang untuk tak kenal I di luar. So, dia dah lama-lama, dia dah jadi macam persona untuk karakter kepada An Jaafar ni. Bila start Paper bag. pakai paper bag? Since 2012. So, I prefer orang untuk macam lebih mengenali I punya artwork daripada siapa I di luar. So, now bila I keluar mana-mana, bebas. Orang tak kenal. Privacy lah. Betul, privacy penting. Mahal saya. Privacy mahal. Sebab tu ada Apple. Jauh dia menyiru. Tolong tarik dia balik. Okay, and kita tahu and ramai sangat peminat keluar sana, and ramai sangat orang yang nak cuba jadi doodle, nak melukis. Dia cuba nak melukis lah, dia cuba apa, dia ada idea nak buat tapi dia macam tak ada tools, macam dia tak tahu mesti nak mula macam mana. So maybe and ada macam bagi suggestion ke, kalau orang tu nak mula doodle, melukis, dia macam mana nak start? Okay. So, I bermula dengan pensel dan kertas saja. Okay, so kalau you tengok gambar makanan ni dekat notebook, ni I pakai pensel je tau, I pen. So, I just letak betul-betul oren kat situ. Lepas tu lukis apa kena tabuk I lukis buku. So, memang pakai kertas dengan pensel, buat je manually. And then, even though artwork tu tak cantik pun I simpan. Sebab, jangan buang. Sebab nanti boleh nampak you punya progress. So, boleh nampak you improve kat mana. So after like let's say 5 tahun ke 10 tahun akan datang, kita tengok balik, oh ini artwork I dulu, and now look at now, dah lain. Dia boleh nampak you punya improvement, perkembangan you kan. Jadi boleh start dengan pensel dengan kertas. Pen kertas. Sehelai je kertas dan sehelai pensel. Terkeping kertas dan sebatang pensel. Nak saya panggil cikgu BM ke? Ni kena beli buku fokus ni. Itulah I start simpan duit, and then dah ada cukup bajet, I beli improve ke I start berpindah melukis ke iPad. Digitally. Kira macam untuk adik tadi, cara belajar dia betul lah sebenarnya. Dia tak perlu nak rasa down ke apa, because
cara setiap Setiap orang student, berbeza. orang macam beza-beza. Jadi Betul. cara dia tu betul menggunakan mind maps. Dia cara menggunakan mind maps tu adalah betul dan dia boleh motivate dia untuk continue terus belajar lah. Dia betul lah sebenarnya cara dia belajar tu menggunakan mind maps adalah satu cara yang berbeza untuk belajar tapi efektif lah. Yeah, I mean macam yang cakap doesn't matter the process macam mana. Yang penting you capai you punya goals, then it's a win lah. Kan? Sebab lain orang lain cara. As long as cara tu berkesan untuk diri sendiri, just go with it. Tak ada salah dan ada salah tak ada betul Dan tak mengganggu orang lain. mengganggu. Masa sampai ada orang saya belajar dia cik kuat dia bisik so dia mengganggu orang lain. Okay. So as long as that cara tak mengganggu orang lain, it doesn't give any harm to other people, then okay lah kan. Go for it. Go for it. Yang penting jangan buat toyol masa exam. Tapi I rasa kan macam kita ni I tahu lah macam very cliche semua. Tapi kita belajar kan sebab kita nak tahu tau. Kita belajar sebab kita nak faham. So macam use this time yang while you are still young untuk belajar. Betul-betul fokus. Betul-betul try to understand. Not for the sake of exam sahaja. Bukan for the sake of okay aku nak jawab exam. Okay dah tak ada. Sebab you nak faham kenapa. There must be a reason kenapa sejarah ni macam ni. Kenapa sains ni. Kenapa eksperimen dia macam ni. Kenapa formula ni kita kira macam ni. So there must be a reason. And macam rasa macam satu achievement tau. Bila kita dapat. Oh kita tahu. Kita dapat figure out. Benda-benda tu macam tu. Okay. Put in some curiosity lah. Kita punya study. Kita punya ni kan. Dapat you punya knowledge. And benda tu akan store dekat you punya brain lama kan. Betul. And then I rasa even up until now pun. Macam even though kita dah habis belajar pun. I rasa macam interested to learn something new every day. Betul. Never stop learning lah. Betul. Every day is a journey. Mungkin ada kata-kata terakhir kepada para students kita yang masih struggle nak belajar kat luar sana. And yalah, mungkin beberapa kata-kata semangat kepada orang. Okay, so I tahu kata-kata ni macam agak klise lah. Yang macam memang kita selalu dengar. Which is jangan give up. But it's true. Bila macam you want to achieve something, you nak pergi sampai you punya destinasi tu. Kalau you give up separuh jalan, you won't get that. And then tak rasa macam what if ke? What if aku teruskan, aku akan dapat benda tu. So, don't give up. And then, trust yourself. Lepas tu, macam keep on practice apa yang you suka. So, like I said earlier, macam it's a learning process. So, bila benda tu you buat selalu and then you tak give up, lama-lama tu you macam figure out lah the solution of it ke, dia punya goals ke, you let's say macam doodling ni, you suka melukis tapi macam ni you nak capai you punya style tu. So, bila you melukis setiap hari, lama-lama you develop your own style of macam let's say doodling contoh Dari lah. nature sendiri lah kan. Betul. Okay, so don't give up. Keep on doing what you love to do and trust yourself lah. Sentiasa keep on learning lah kan. Practice and learning. Macam Anne sendiri pun still learning every day juga kan. Betul. Okay, funny thing is I banyak belajar daripada I punya anak, my son. Okay, sebab dia everyday dia macam full of macam macam banyak persoalan setiap hari. So setiap hari ada bangun tidur macam mama, why this mama, why ni. Dia dekat fasa mengenai tangnya. So there's a time yang macam I kena Google, I kena cari apa jawapan dia so that I boleh jawab kepada persoalan-persoalan dia. Ada juga yang macam Itu nak jawab tu kan. So ada time yang bila dia tanya tu dia yang pula bagi jawapan kat I. So macam mama tahu tak ni. Okay mama, this is because ni. So macam wow. Okay, I get to learn something new every day which is macam agak interesting lah. So macam random dulu, mama kenapa kuku kita selalu panjang? So rupanya ada lah dia punya. Tak pernah terfikir sebab kuasa Tuhan. Tak apa tu kita masuk episod lain. Okay, betul lah. Panjang lah nak explain kan. Okay. Alright, dengan tu kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Anne sebab sudi menjadi salah seorang tetamu kita di video podcast Otak Jam. Ya, betul. Thank you very much. Terima kasih tim Pelangi jemput saya. Thank you sebab sudi appeared dalam Otak Jam kan. Dah lama sebenarnya kita nak. So otak kita jam ke tak sebenarnya? So Gavli lepas dah tengok dengar kita punya podcast, dia dah
kurang jam. Kurang jam lah. Yang lebih smooth. Kalau dia play soft sour, dia tak jam lah. Betul. Daripada semua yang sedang menonton video podcast Otak Jam ni, kami juga ingin maklumkan yang sebenarnya sekarang ni kita sedang run campaign Buy and Win. Betul tak? Betul. Buy and Win di mana anda boleh menang voucher gift card IKEA RM1,000. Okay? Boleh menang bila anda purchase buku fokus ataupun buku Ranger. Top up sampai RM80 lah. Minimum purchase RM80. Betul. Dalam satu receipt. Lepas tu submit je kepada kita. Okay? Submit dekat kita punya website pun ada. Dekat kita punya social media pun ada. Just scan QR ke apa. Just submit kat situ saja. Dan anda berpeluang mengenai voucher gift card IKEA. IKEA RM1,000. RM1,000 tak semacam boleh beli meja Kan, kursi boleh beli apa, satu set meja tadi kan. Tapi aku kalau dapat kat mak jadi lain lah. Okay, jangan lupa. Yalah, dah lupa beli. Alright, again, thank you so much for the end. Thank you so much sudi menjemput kami ke studio. Okay, dapat baju hari ni. Jangan, siapa yang berminat untuk beli baju dan merch Anjafar boleh pergi ke website Anjafar.com. ANNJAAFAR.com. Anjafar. Okay, kalau kat social media is ANNJFR. Yeah. Lu cari saja. Boleh check it out. Banyak cool merch yang comel-comel yang Support local artist kita. Yes. Support local publishing kita macam Pelangi. Local. Betul lah. Always support our local. Kita dah 46 tahun dekat Malaysia. Berani 46 tahun. Setahun Ni adalah tahun yang ke-46. 46. So we want to do something different. Kita adakan podcast Otak Jam. Kita nak bantu student yang ada masalah kat luar sana. Kita buat podcast macam ni lah secara santai. Kita jemput. Mungkin depan ni kita nak jemput Khairul Amin. InsyaAllah. Kalau rezeki doa Khairul Amin. Kalau ada yang melihat, kami ingin menjemput anda ke video podcast. Banyak soalan-soalan dari student yang Saya memang dah ada simpan satu topik yang khas kalau Khairul Amin kata ya je. Okay. Tapi Khairul Amin pula. Alright, everyone, thank you so much pada team crew di belakang tabir, pada semua orang. And pada Anne, terima kasih. Thank you very much. Thank you. Okay. Ini tutorial. Inspirasi Ideal. Kita jumpa di episod akan datang. Bye. Bye. 3